Anak saya SPM tahun ni, dia cakap lepas SPM mungkin nak sambung belajar di CIDB. Adakah dia kena apply TVET? Maaf ya, saya tak berapa faham. Okey, ini adalah mungkin soalan daripada seorang ibu berkaitan dengan anaknya berminat untuk nak sambung program TVET dan terutamanya di bawah CIDB. So, untuk makluman anda, program-program TVET ni anda boleh cek ataupun boleh semak penawaran programnya di UP_TVET, dan di dalam UP_TVET dia ada dua bahagian, iaitu perdana dan juga fleksi. Cuma untuk CIDB ada satu program ataupun satu institusi yang menawarkan program-program TVET, namanya Akademi Binaan Malaysia. Mungkin maksud anak Cik Puan nak sambung belajar ke CIDB adalah program di bawah Akademi Binaan Malaysia. So macam mana untuk Cik Puan ataupun tuan-tuan dan puan adik-adik yang berminat untuk nak sambung ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat TVET, anda boleh pergi dekat UP_TVET, dan intake yang seterusnya adalah pada intake Januari 2027 dan dijangka permohonannya akan dibuka pada Oktober 2026. So pastikan semak kelayakan, dan info khusus anda kena semak supaya anda faham apakah syarat kelayakan supaya anda boleh sambung ke peringkat yang seterusnya.